nombor 7. Sebiji kek berjisim 3.3 kilogram dipotong pada 6 bahagian sama besar berapakah jisim sepotong. Dipancing sama besar sepotong dan operasinya tidak lain dan tidak bukan adalah operasi bahagi. Okey, jadi kita bahagikan je lah yang mudah. 3.3 kita bahagikan dengan 6. Sifar 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Okey. So, kita mulakan. 3 dibahagi dengan 3 tak boleh. Sebab paling besar kat sini mestilah 6. Paling besar pula, paling kecil ialah 6. Tapi ni 3 lagi kecil, tak boleh. So, maknanya sini yang sifar ataupun tak boleh. Titik ikut saja. Dan 3 tu tak boleh. Maka kita akan tengok nombor sebelahnya sekali. 33. Barulah boleh. So, 33. Cari 33 dalam sifar 6. Kalau tak ada, yang paling hampir dan mesti kurang daripada nombor yang kita cari tu. Kenapa? Sebab operasi bahagi ada berasal daripada operasi tolak berulang-ulang. Maknanya cari nombor yang boleh ditolak dengan nombor yang diberi. Jadi 33, maknanya kena cari 33 dan ke bawah. So, jawapannya cik nampak adalah 30. So, tulislah 30. Atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tolakkan dapat 3. Okey, boleh kerana perpuluhan biasanya takkan ada bagi tahap skor rendah lah. Okey, jadi kita tambahkan sifar terus di bawah. Cari 30 ada. Okey, so habis. So, jawapannya ialah sifar 0.55 kilogram. Okey, boleh? Okey, ini pun makan ni. 2, baik. Tapi, cikgu nak kongsikan satu cara lah. Ni bagi siapa yang boleh faham lah. Dan kebiasaannya soalannya akan macam ni. Sebab soalannya dia nak tricky je sebenarnya. Dia trik. Ataupun bahasa cikgu selalu guna apa? Psycho. Baik. So, 3.3 nak dibagi dengan 6. Okey, boleh. So, cuba tengok nombor ni dengan nombor ni. 3, 6. Ada tak pertalian darah? 6 ni ada tak 3? Ada kan? Okey. Jadi kita boleh buat tau. 3.3 kita bahagi 3 dulu. Betul? Okey, so 3.3 bagi 3 awak akan dapat 1.1. Betul? Dan lepas bagi 3 terpadam. 3. So 3 kali berapa dapat? 6. 2. Maksudnya sini kena bagikanlah 2. RM1 seposen bagi 2. Takkan tak tahu. RM1 bagi 2. 50 sen. 50 sen. Seposen bagi 2. 5 sen. 5 sen. Jadi 50 sen campur 5 sen. Ya 55 sen lah. Itu kalau duit lah. Kalau awak tak nampak, sama je sebenarnya. Itu hanya unit saja. So, jawapan tetap sama. Okey. Alhamdulillah.